Okay, now I akan cerita why mata I jadi macam ni, okay? Sebabnya mak aku gelakkan orang lah. Alah, lu tengok cerita artis legend juga. Ya, legend dulu-dulu tahun 2006. Aku kan dah berut 2006. Tahun 2006 dia tengok cerita dengan ayah aku, arwah ayah aku kan. Tengok dia gelakkan. Abang tengok tu bang. Yuling. Yuling. Abang ayah aku cakap, jangan gelakkan, nanti jatuh dekat anak. Tengok, nah, anak dah juling. Anak dah juling. Tapi sebelum ni waktu aku sekolah rendah, nah, dah keteruk juling aku. Pakai spek mata ke tak pakai sama juling. Juling. Kau tahu tak? Kita nak tulis tu kan kena tengok papan putih. Tengok. Mata aku tak boleh nak fokus. Sekarang Alhamdulillah aku dah boleh adjust mata aku. Tapi kadang-kadang kalau dekat tempat kerja kan nak tengok key in nombor tu, lantaklah juling pun ada aku kisah orang nampak ke tak. Tulis betul-betulkan balik mata. Thank you. Itulah cerita dia. Mak bersalin, ayang berkenan tahu.